Tanjung ni dia kira dalam pulau. Dan pulau ni dia ada 2 daerah saja. Apa yang saudara Saiful tadi sebut, Pulau Pinang 5 daerah, 3 di sebelah mainland, di sebelah mainland, di sebelah Tanah Besar, 2 daerah di sebelah pulau. 1 daerah timur laut dan keduanya daerah barat daya. Jadi sekarang ni baik isu penghakisan tanah di Pulau Pinang ni orang kira dah habis. Saya berucap tahun 2015 tanah di kawasan saya tinggal ni di daerah timur laut cuma tinggal lebih kurang 1.96% sahaja tanah pemilikan orang Melayu. Lainnya kita kalau 1.96%, 98% lebih bukan tanah hak milik orang Melayu lah. Baik. Jadi apa yang nak kita orang kata highlight di sini, kita dah tanah habis. Baik. Tanah macam Saiful cerita tadi, tanah yang dulu kerajaan dulu sebelum kerajaan Pakatan Rakyat, yakni kerajaan Barisan Nasional, apa yang dia buat untuk orang Melayu, contoh rumah-rumah pangsa 4 tingkat yang telah diduduki mungkin lebih daripada 80% orang Melayu. Kita tak kata 100%, 80% lebih orang Melayu. Tetapi apa yang membimbangkan kita sekiranya URA ni dilaksanakan atau akta ni diluluskan di Parlimen, kita rasa nasib orang Melayu nak tinggal dalam kawasan bandar ni kira mungkin lebih lagi orang kata susah lah. Susah atau kita tak boleh lagi, tak mampu. Berapa tahun sudah kita ada menyebut di Pulau Pinang ni harga mampu milik yang disebut oleh kerajaan, orang Melayu hanya boleh anggap atau bererti mampu tengok. Mampu tengok. Okey, harga yang orang kata harga minima yang dikatakan di Pulau Pinang 300,000. Itu minimum. Itu harga minima. Harga rumah mampu milik.